Ya Allah, kau pergi ke sana. Saya kata berikan pada saya. Kaca di sebelah selatan tingkat 46 pecah. Sila pergi tengok sekarang faham. Wei, apa hal saya tak kenal korang lepas tangan Wei. Berhenti encik, apa hal Tiba-tiba tolak saya tak kenal dia. Wei, korang jangan pergi dulu Apa maksudnya Tiarap. Jangan takut, saya polis berani naik gunung. Guard 1953 buat laporan polis. Oh, kau okey. Tak apa, terima kasih. Laporan berita khas. Ada kejadian tembakan di sebuah pusat membeli belah di Jinshazui malam tadi. Menurut sumber, beberapa orang asing dan seorang anggota polis yang sedang cuti terlibat dalam tembak-menembak di atas bumbung pusat membeli belah itu. Mayat seorang warga asing juga ditemui. Punca kematian mangsa pelik perlu bedah siasat. Serbuk yang tidak diketahui juga ditemui di tempat kejadian. Syaki awal adalah bahan kimia. Polis telah menutup tempat kejadian untuk siasatan lanjut. Kita undur sikit depan ada polis, cepat balik. Syaki awal. Mangsa dipercayai mati akibat menyedot serbuk cirus antaraks yang berlebihan. Kami telah periksa. Tiada serbuk antaraks di sekitar mayat. Sekarang dah selamat TAPI sebagai langkah berjaga-jaga. Kau pakai topeng gas dan sarung tangan tengok mayat. Okey, terima kasih. Ketua. Kau yang tanggung kes ni oh ya. Saya Zain Jiangja dari SDU, panggil saya Everje. Mungkin masih ada virus antaraks pada mayat. Saya cadang kau pakai topeng gas dulu. Oh, tadi saya dengan suspek muda. Mereka ada 3 orang, cara mereka kejam. Maaf, saya bukan madam yang tanggung kes ni. Saya penganalisis maklumat ATF Jong Rijia. ATF ini hal rumah Oh ya, kes ni saya yang tanggung CIB. Cik Chen Zemeng, kau buat apa kat sini? Kes ni tak ada kena mengena dengan ATF. Maaf, tadi saya nampak dalam berita. Kes ni ada kaitan dengan bahan kimia. Dan maklumat yang kami terima sebelum ni agak sepadan. Saya syaki ia dilakukan oleh pengganas. Jadi saya datang kumpul maklumat pertama. Saya juga nak dapat maklumat pertama. Kamu selesai ambil laporan, kamu selesai periksa mayat. Terima kasih kepada kedua-dua kami, ada banyak kerja nak buat. Kamu boleh pergi, jangan halang kami buat kerja. Sir, sebab maklumat ni sangat penting untuk kami.
Jadi saya nak tinggal untuk tahu lebih lanjut. Kamu buat kerja ikut peraturan, boleh tak kamu nak petunjuk ke? Okey, esok datang jabatan kami untuk apply. Sir dengar saya cakap. Saya rasa tak perlu. Sir. Saya ATF Zhenzhou. Saya dah hubungi atasan. Hari ni secara rasmi saya ambil alih. Yes, sir. Ellen, kamu pergi bahagian forensik ambil laporan awal sebab kematian. Yes, sir. Periksa lagi kalau ada penemuan pada mayat. Yes, sir. Kamu rakan sekerja yang hala suspek, ya, sir. Tolong esok pagi datang ATF ambil laporan terperinci. Yes, sir. Pagi. Terima kasih. Pagi Boni ada. Pagi kamu betul-betul awal datang. Alah, cuti datang awal sikitlah. Okey, lift nombor 2. Terima kasih, saya bawa kamu naik. Okey, sini memang ketat. Lebih ketat dari tempat kami. Kami anti pengganas, memang takut pengganas. Semua komputer tak guna tangan. Nak tekan lift pun tak boleh, teknologi tinggi dan selamat. Syok betul. Kamu cuma kagum lift kami ke? Jabatan kami ada banyak benda bagus. Saya tahu kamu cakap pasal ketua kamu. TAPI ketua kamu memang hebat, berita kilyar teras tahu API yang berlaku. Serta-merta ambil kes ni. Yelah, saya ingat saya dah cepat. Tapi dia lagi cepat dah berjumpa ibu pejabat dan ambil alih. Saya terkejut gila. Kamu dulu, oh okey. Pagi. Sir Zhang Yongji dah datang. Morning, sir, saya Alpha. Pagi saya panggil kamu nak kamu cerita secara terperinci pasal suspek dan butiran tempat kejadian. Maklumat kamu sangat penting, yes, sir. Alpha serahkan kepada awak. Terima kasih sama-sama. Oh, sir, ada maklumat awal. Semua datang sini. Melihat mayat warga asing di Bumbung Sirikan adalah dari Asia Selatan. Masuk negara pada 8 Jun dengan pasport yang sah. Pekerjaan dilaporkan sebagai penyaga. Punca kematian adalah penyedutan serbuk antara yang berlebihan. Ada maklumat menunjukkan dia ada kaitan dengan aktiviti pengganas di kawasan Punjab. Dan 3 suspek ini, mereka adalah ahli organisasi pengganas Blood Eagle. Garden Patil ini mungkin ketuanya. Mereka telah merancang banyak aktiviti pengganas. Maklumat lain masih perlu disiasat. Sir Seth hantar satu dokumen semalam. Menurut maklumat dari bahagian perisikan set Jepun, ada seorang pengganas bernama Sato Nautek mencuri sistem dikod navigasi satelit negara dan membawa bom chip. Cepat meninggalkan Jepun, dipercayai bersembunyi di Hong Kong. Tapi imigresen tiada rekod kemasukan Sato. Jika maklumat itu benar, Sato menggunakan pasport palsu untuk masuk. Apa kaitan Sato dengan kes semalam? Sato mahir menggunakan virus antarak semalam. Saya dengar dalam berita ada bahan kimia pada mayat. Jadi saya cepat pergi tengok ada kaitan tak. Tapi kami tak nampak Sato muncul. Yueki, serahkan rakaman CCTV semalam. Tengok ada apa-apa yang terlepas, yes, sir. Semalam saya juga terima maklumat yang boleh dipercayai. Kata Sato akan ada tindakan. Jadi saya cepat pergi ke tempat kejadian. Oh, sir, selesai. Afri, tengok rakaman CCTV semalam. Awak ada di tempat kejadian semalam, nampak sesiapa yang mencurigakan. Saya nampak seorang lelaki gemuk berjalan agak pelik. Itu bangunan ada satu tingkap pecahkan. Mungkin Jessica besarkan lelaki gemuk itu. Besarkan nama tempat. Nampaknya seperti kesan darah, mungkin dia Sato. Dia mungkin menyamar buat imbasan rangka badan. Walaupun rupa dan bentuk badan mereka berbeza, tapi rangka mereka 95% sama. Dia pasti menyamar dan masuk dengan pasport palsu. Faces memang hebat. Suspek pasti tak dapat lari. Sir, maaf, saya ada hal lain, saya pergi dulu. Terima kasih, Ada. Hal saya akan hubungi awak. Ben hantar awak, goodbye, sir. Dari analisis kes ini,
Saro mengkol bersama pengganas. Dianggarkan mereka tidak mencapai persetujuan semasa urus niaga. Adakah terdapat sebarang penemuan pada mayat yang negatif? Kami menemui sebuah telefon bimbit dengan beberapa nombor di dalamnya. Nombor ini sering dihubungi dalam 2 hari ini. Teruskan memantau petunjuk ini, yes sir. Insik, saya rasa satu datang ke Hong Kong dengan tujuan lain. Lihat klip pendek yang dihantar oleh set ini. Satu adalah seorang radikal yang sangat menentang ahli parlimen. Polisi luar negara Iwamoto Toyoichiro. Dia pernah menyerang Toyoichiro beberapa kali dan dihukum penjara selama setahun. Pertandingan Dragon Boat antarabangsa akan diadakan tidak lama lagi. Iwamoto Toyoichiro adalah tetamu kehormat pembukaan. Saro ingin menairang Toyoichiro semasa pertandingan Dragon Boat untuk membahayakan Toyoichiro. Tidak hairan pihak Jepun begitu tegang dan menghantar banyak maklumat kepada kami. Perkara ini tidak semudah itu. Satu bukan sahaja mahu menangani Iwamoto Toyoichiro, tetapi juga membawa banyak pengganas ke Hong Kong. Sekarang keadaan menjadi begini. Banyak perkara yang perlu dilakukan. Beauty imbas semua gambar pengganas. Hantar ke semua jabatan dan minta mereka memberi perhatian tinggi. Berada kami sisipat mungkin jika ada berita. Yes, sir. Mereka semua adalah individu berbahaya. Kita tidak tahu apa lagi yang mereka akan lakukan. Cepat cari mereka. Untuk mengelakkan tindakan mereka membahayakan rakyat. Yes, sir. Jarang bercuti bangun lewatlah. Mesti hantar saya ke tempat kerja. Hantar ibu ke tempat kerja adalah sangat penting. Dan bantu ibu bawa bahan promosi ini. Memandangkan sudah menjadi warga yang baik, jadilah anak yang baik. Anak yang baik, awas kena saman. Saya sendiri yang bawa tidak barang berat, biar saya yang bawa. Ibu perlu disayangi. Bukan untuk membawa barang berat. Baiklah, biar kamu buat senaman pemanasan. Mari letakkan di atas meja. Oh, pagi Kak Fan. Pagi ini Kak Mei. Pagi Kak Mei. Bukan kamu detektif yang hebat itu? Lihat. Melawan 3 orang sekaligus. Hebatnya. Tolong tanda tangan di muka depan. Saya akan bawa pulang dan pasang bingkai. Jangan main ini anak saya. Anak awak wah. Sungguh hebat dan cemerlang. Mas, saya nak pergi latihan perahu naga, awak semua bual-bualah. Saya pergi dulu Kakak Mei, bye-bye. Datanglah jumpa kami bila ada masa. Okey, bye. Awak ni terlalu rendah diri. Ada anak yang begitu hebat dan berbakti pun tak cakap. Sungguh membuat orang iri hati. Dia cuma buat apa yang patut. Cuti pun masih bekerja keras. Sungguh jarang ditemui. Betul lah dah habis kerja. Tak ada senjata kat tangan, bahaya betul. Ini membuktikan anak awak ni memang hebat. Tangan kosong lawan 3 orang. Berani dan hebat. Berhenti. Dafi kat mana, tak tahu, saya memang tak tahu. Jangan. Semalam ada orang kena bunuh di atas bumbung, awak nak ikut ke? Saya tanya kali terakhir, Dafi kat mana? Cepat cakap. Awak mesti akan muncul. Apa awak buat polis? Apa hal dia pukul awak? Tak. Saya jatuh sendiri. Berhenti. Nampak polis terus pergi. Hati ada hantu. Kenapa setengah tahun tak muncul, mati kat mana? Ikut bos mana? Apa maksud awak tanya tak jawab, mak telefon tak angkat. Rumah pun tak balik, awak main hilang ke mak, risau sangat kat awak. Macam mana awak jadi anak orang saya nak buat, apa tak payah awak nak masuk campur? Apa awak buat saya tak boleh nak masuk campur? Tapi awak buat mak risau itu ada kaitan dengan saya. Sekarang saya nak awak telefon balik pada mak. Atau awak balik jumpa dia sekarang. Saya abang awak, saya nak buat apa saya nak buat. Tak ada kaitan dengan awak. Awak dengar baik-baik, lebih baik awak jangan buat benda jahat dengan orang jahat lagi. Saya pasti akan tangkap awak dan hantar awak ke penjara, tak ada tolak ansur.